siap beli rajin lah. Saja je bapa subuh saya balas kat kedai. Cepat korang komen apa lagi, korang nak tanya apa lagi. Aku ada VE je. Kita naik motor cer harimau. Raw sangat. Taklah ni lepet lah. Like, thank you like. Nak komen apa bang? Idea please. Suara macam jantan ke? Yang main tu ramai, tapi dia nak kalau seorang dia semangat kalau pulang. Nampak kau kat Bukit Iri punya. Mana dia tak pernah pergi Bukit pun. Korang nak nipu-nipu kan? Nipu pun agak-agak lah. Dia bagi Phuket. Diam, jangan gerak. Pakai suara dari Phuket. Weh, suara gajah. Weh, siapa korang nampak? Aduh, tak tahu. Tak cantik lah, weh. Lifestyle macam tak cantik je. Korang pelik lah. Suara gajah lah. Suara rimau. Kalau suara rimau saya pakai. Suara gajah tak nak. Saya suka gerak-gerak. Sudah dah penat duduk dah. Penjahat betul. Aduh, itulah buat tergelak. Aduh, hai. Lagi 20 minit lepas tu saya cepatlah korang berborak lah. Lagi 20 minit cepatlah korang cakap. 20 minit cepat. So Asus tak live, Asus nak keluar. Kenapa nak lunch? Sebab kedai saya dah tutup. Kedai saya tutup pukul bukan kedai saya lah. Kedai bos saya ni tutup pukul 9. Kedai macam hari ni dia tak garang. Hari ni dia jinak. Sebab hari ni tak ada orang buat dia marah agaknya. Kedai kat mana? Kedai dekat Selangor. Share dah lah. Korang ni kalau korang share, korang buat apa? Wah, ada lelaki orang dah dalam live ni. Tak nak keluar ke? Saja cakap. Apa soalan tadi? Soalan apa pula? Korang borak masa apa ni? Soalan apa ni? Tak pernah tanya soalan live ni. Saya tanya. Korang nak borak apa? Soalan lagi 20 minit. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kedai kat mana? Kedai dekat Selangor. Kita rosak pula. Benda datang kedai. Ada orang manis. Jangan tak baik ni korang. Tak baik. Selangor dekat mana? Kawan tanya je ke kawan tanya? Kau buat tanya.
ada lelaki orang kesalahan kami yang masih mencari jodoh. Segerak tu. Tapi kata-kata ni betul lah. Saya kat betul-betul patutlah zaman sekarang bujang ramai. Sebab laki-laki orang tu suka terai-terai perempuan kan. Sedangkan dah ada bini dah cukup dah tu. Akak dah cantik. Penat saya tengok. Tak adik lah. Biasa dah. Asal tanya buat. Kejelat. Mungkin tergoyang-goyang. Saya dah penat duduk atas kursi tau. Masa kursi tu tinggi. So saya nak berdiri je. Sebab lagi beberapa minit je nak end. Sebab dia dah nak tutup. Ya dah lagi orang sekarang ni. Jangan komen muka-muka korang. Jangan cakap benda tak baik. Tak baik. Mana YB ada simpan. Kalau YB aduh, hai, korang tak baik cakap lelaki orang macam tu. Marah ada orang marah. Dah azan dah. Harimau ni. Hai. Comelnya tak adalah spesial. Apa spesial lelaki orang ni kak? Jangan tanya saya tak tahu. Saya takutlah saya pasal lelaki orang dalam live saya ni. Tiba-tiba jadi views dia banyak kan. Orang yang bukan-bukan. Lepas tu dia tak tiba-tiba pula bini-bini orang datang. Saya dah trauma dah babak macam tu. Bukan trauma pun, malas sangat dengan orang. Okay, saya dah duduk lah. Mana yang cakap saya tergoyang-goyang tadi. Nak terkencing apalah tadi. Saya dah duduk dah. Okay lah tu free balik. Tak nak lah. Takut lah. Korang ni free marketing nanti. Yang kena ni saya. Thank you bagi gift. Itulah lelaki orang buat apa tak ada Ami. Stres pula aku. Satu je.